So kawan-kawan yang mana daripada 150 nak cari yang lebih power, yang ni. Yes, hai, Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Korang semua apa khabar? Dan hari ini Projek Solo bakal review sebuah skuter adventure. Jentera ni ada kawan-kawan Projek Solo yang tanya kan, kenapa tak buat review? Bukan hari tu dah buat review, tapi tak test ride. Okey, kali ini kita nak test ride dia. Mari kita buat rasa-rasa lah kan. Mana kawan-kawan yang bertanya tu kan, diorang tak puas hati kan, sebab basic review saja. Diorang nak tengok PS buat test ride. Ini untuk korang. Stay tune. Inilah dia guys, yang PS nak review hari ni. Kita nak test ride hari ni. Okey, ada kenal ini ATX 250X, yang ni versi X, di mana terdapat rim spoke dekat depan dan belakang. Dan lagi satu, dia ada rack, especially dia dah ada, dia datang sekali dengan box. Tapi box belum ada lagi. Kita layan dulu yang ni. Alright gang, jom kita layan-layan santai dengan QJ Moto ATX 250X ni guys. Dia datang dengan dua variant, X dan Standard. Yang ni Projek Solo pakai ni adalah X version, di mana ada perbezaan sedikit lah yang seperti kita sedia maklum. Even dia punya berat pun ada perbezaan sedikit. Standard 161 kg, yang versi X dia berat sedikit, 165 kg. Dan aku rasa mungkin sebab rack dan tayar rim ke, tak pastilah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggian tempat duduk 780 mm. Standard sebuah skuter adventure lah guys. Okey, TFT meter 5 inci. Okey, yang ni dia punya switch. Depan ni high beam, ni horn dia, ni switch untuk starter. Okey, hazard light dia, ni button spotlight. Alright. Okey, dia punya side mirror dia comel nice sedang-sedang elok. Okey, yang ni windshield ni aku naikkan paling tinggi, ada 2 step. Okey, jom bismillahirrahmanirrahim. Kita pusing-pusing dekat-dekat sini je kan. Okey, kita nak selesakan dulu dengan dia guys. Macam mana? Okey, kita rasa dia punya suspension dia sikit. Nice. Braking, ABS depan belakang guys. Pick up not bad. Dia punya horsepower pun not bad, 25.5 horsepower. Tapi aku rasa memang dia totally nimble lah. Senang nak handle lah guys. Sempoi. Dia punya power delivery not bad. Tapi cumanya aku tak bawa masuk ke highway lah. Yang ni kita nak just santai-santai saja, bawa
rasau-rasau orang cakap kan. Pasal ada yang tanya kan, buatlah sikit, buat test ride. Okay, ini untuk kawan-kawan lah kan. Okay. Skuter adventure dia kena rasa-rasa sikit lah, tempat-tempat yang adventure sikit. Dia punya leg room pun okey. Dia tak too stress dengan rider Aku rasa untuk yang kawan-kawan yang tinggi sikit ni, okey lah, boleh pakai skuter ni. Suspension dia quite good lah, comfort juga lah. Dia punya bounce tu, rebounce okey, respond very good. Okay, kita masuk kanan. Braking okey. Tengok langgar bonggol. Okey. Kita ke depan sikit. Kita cari jalan straight sikit. Okay, dia punya maneuver pun quite nice. Tangga bonggol sikit. Okay, baru skuter adventure. Kau rasa penat tak bila kalau jalan jauh dengan keadaan skuter macam ni? Kau rasa macam mana? Aku rasa okey lah, boleh lah kalau nak buat jalan jauh, tak ada masalah ni. Cumanya aku nak buat comparison sikit lah, pasal sebelum ni aku pun dah pakai skuter ADV, di mana ada persamaan sedikit dengan skuter ADV yang aku pakai, ADV 150. Ada persamaan dia sikit guys, jadi in term of dia punya ergonomik tu, dia ada sikit-sikit rasa lah. Nak dekat-dekat sama. Cuma aku rasa dia punya handlebar ni dia macam dia rendah sikit. Tapi dari segi ketinggian dan riding position tu, aku rasa sama. So kalau motor aku tu nak jalan jauh memang tak penat lah kan. Tak adalah penat sangat. Orang kata boleh lah kan. Yang ni pun sama. Dia seakan-akan sama. Alright, jom kita masuk layan-layan corner sikit lah. Okay, jumpa. Dia tak berat sangat guys. 165 kg. Tapi yang ni dia tak ada box lah. Enjin pun boleh tahan 250.
Dia ringan tau. Kalau kau masuk dekat light off-road ni, aku rasa tak ada masalah tau. Memang sedap lah, senang nak manage. Okay, dia turun stand je macam biasa, dia akan automatic off engine. Okay, kawan-kawan, kita dah test ride tadi bersama dengan QJ Motor ATX 250X ni. Jadi kawan-kawan yang bertanya tu kan, tak test ride ke? Okay, ini untuk korang lah dan aku nak share dengan korang apa yang aku feeling dan apa yang aku rasa bersama dengan ATX 250X hari ini. Dan yang ni aku sengaja letak ADV 150 ni sebab apa? Sebab dia ada chemistry, ada persamaan sedikit kan. Pasal aku dah bawa ni dan aku bawa ni, aku rasa macam yang ni aku rasa macam bawa ADV juga. Cumanya dia ada sedikit ataupun ada perbezaan masing-masing lah. Korang pun dah sedia maklum, yang ni 250cc, yang ni 150cc. Ada perbezaan dan berat dia, yang ni lebih kurang 130 lebih kilogram, yang ni 165 kilogram untuk versi X guys. Okey, jom mari sini kita tengok apa yang ada lagi pada. Dan kalau korang tengok dari segi fizikal dia pun, ATX dia lagi nampak bulky sikit lah kan. 250 kan, standard lah, nampak besar sikit kan. Tapi yang aku nak bagi tahu sebab apa rasa sama, sebab riding position dia dengan ergonomik dia seakan-akan sama kan. Cuma dia lebih berat sikit dan power dia lebih lah, of course lah kan. Cuma nak share dari riding position tu, dia seakan-akan sama, tak ada perbezaan. So kawan-kawan yang mana daripada 150 nak cari yang lebih power, yang ni dan tadi aku dah try sikit lah kan. Walaupun tak dapat top speed, tak dapat masuk highway, jadilah kan rasa nimble kan, senang nak handling. Dan especially yang ni, kalau misalnya kata kita masuk light off-road lah kan, tak ada masalah guys kan. Dia punya ringan, dia punya nimble tu kan, dia punya agresif tu dia ada. Riding untuk agresif tu kan, nak masuk off-road dia sekali dengan tayar dual purpose ni kan, memang sesuai lah kan. Dan lagi satu, dia punya ground clearance ni memang tinggi, setup untuk adventure scooter kan. Dan lagi satu, aku suka dia punya setup ni, especially kawan-kawan yang sukakan cabaran explorer kan. Yang ni untuk korang lah ni kan, yang geng-geng overlander ni kan. Setup, tengok dia punya crash bar ni aku suka. Sebab kalau misal kata kita nak setup ala-ala overlander punya konsep kan, kat sini boleh letak bag kalis air kan. Memang ngam-ngam. Dan dia datang dengan box kan, dah cukup smart dah guys. Dia ada USD fork dan rim berjejari kan. Nice look untuk adventure punya konsep. Capacity tanking korang dah tak payah risau dah guys. Cukup besar dah kan, 12.5 liter. Ni tangki. Dan lagi satu, dia punya power delivery dia tadi tu kan, memang just nice lah kan. 250cc kan. Dia taklah sama macam 150cc kan. 250cc dengan 25.5 horsepower tu, dia dah cukup bagi power delivery tu kita, apa yang kita nak tu kan. Cuma tak dapat lah kita nak dapatkan top speed tadi tu kan, pasal jalan dalam je kan. Tapi kalau dengan capacity engine 250cc dengan 25.5 horsepower tu, kebiasaannya
13, 14, 14 lebih tu kan, tak lari lah kan. Kalau misal kata tak tahulah dia ada cut off ke tak ada cut off. Kalau misal kata dia ada cut off kan, mungkin ada kawan-kawan kita yang dah pernah try kan, boleh komen dekat ruang komen. Share sikit dengan kawan-kawan. Alright. Okay, itu saja perkongsian. Semoga video ni bermanfaat. Terima kasih korang yang menonton, dan kawan-kawan yang baru saja masuki channel Projek Solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa follow, like, comment and share. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Alright. Kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang. Dibuka setiap hari guys, termasuk hari Ahad. Di sini juga terdapat pusat servis guys. Dan kalau korang nak datang sini, korang boleh je jumpa dengan tim-tim sale kita kat sini. Kalau korang tak nak datang, korang nak call je pun boleh. Hubungi kawan-kawan sale kita kat sini. Jadi, mana kawan-kawan nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang turun ke Chaiken Motorcycle.